Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Azrihan binti Aziz daripada Fakulti Multimedia Kreatif dan Komputeran Universiti Islam Selangor. Pada hari ini saya akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Reka Bentuk dan Pembangunan Video Animasi 2D, yang ini Mufradat Al-Markabat dalam pembelajaran Bahasa Arab Prasekolah. Latar belakang kajian, pembelajaran bahasa Arab di peringkat prasekolah memerlukan pendekatan yang interaktif, kreatif dan menyeronokkan untuk membantu para pelajar memahami dan juga menguasai mufradat dengan berkesan. Mufradat ataupun kosakata membentuk asas penting dalam pembelajaran bahasa kerana ia membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran, komunikasi dan juga pemahaman yang lebih mendalam. Penggunaan teknologi dalam pendidikan seperti video animasi 2D telah ditunjukkan sebagai alat yang berkesan untuk meningkatkan penguasaan program akademik dalam kalangan pelajar prasekolah. Sasaran projek ini adalah untuk menghasilkan video animasi 2D yang mana ia mempamerkan mufradat yang berkaitan dengan al-markabat, iaitu jenis kenderaan dalam bahasa Arab. Penyataan masalah, menurut Hambali Jaili 2023, faktor kelemahan penguasaan mufradat menghalang pelajar prasekolah memahami perkataan ataupun ayat yang dibaca, kemudian tidak memahami dan juga membina ayat. Kaedah pembelajaran yang kurang menarik juga menyebabkan para pelajar prasekolah kurang belajar menurut kajian Shasha Afiza Razali dan juga Nazita M. Nasir 2022. Mendapati pelajar prasekolah ini menghadapi kesukaran dengan untuk memberi perhatian semasa sesi pengajaran dan juga pembelajaran kerana bosan dengan kaedah pengajaran yang sama, iaitu hanya menggunakan lembaran kerja, buku aktiviti dan juga belajar menggunakan papan putih. Objektif projek ini adalah untuk mengenal pasti mufradat al-markabat dalam pembelajaran bahasa Arab untuk pelajar prasekolah dan juga membangunkan video animasi 2D terhadap penguasaan mufradat bahasa Arab dari kalangan pelajar prasekolah. Metodologi kajian, kita terlibat dengan 3 fasa, iaitu praproduksi, produksi dan juga pasca produksi. Di dalam fasa praproduksi, idea dikenal pasti iaitu dengan mempersembahkan al-markabat, iaitu jenis-jenis kenderaan dalam bahasa Arab dengan cara yang menarik dan juga interaktif untuk pelajar prasekolah. Memilih pendekatan visual yang naratif, mesra pelajar untuk memudahkan mereka mengenali dan mengingati mufradat yang berkaitan dengan kenderaan. Kemudian konsep watak juga diperkenalkan, membangunkan konsep watak yang relevan dan sesuai untuk pelajar berinteraksi dengan pelbagai al-markabat. Kemudian membangunkan storyboard ataupun papan cerita, iaitu menyusun storyboard yang mengandungi skrip dan juga setiap adegan, memastikan setiap kenderaan yang dipersembahkan secara sistematik dan juga membuat lakaran kasar bagi setiap babak ditentukan oleh teks yang digunakan untuk memperkenalkan mufradat al-markabat. Kemudian ini adalah carta ahli projek. Daripada pengenalan video, terdapat di dalam video animasi ini terdapat tiga jenis kenderaan, iaitu kenderaan darat, kenderaan laut dan juga kenderaan udara. Pertama sekali kenderaan darat. Pembangun ingin memperkenalkan jenis-jenis kenderaan darat yang ada, kemudian diikuti dengan kenderaan udara, contoh-contoh kenderaan udara yang ada, dan seterusnya pergi kepada kenderaan laut, berserta dengan contoh-contoh kenderaan laut, dan seterusnya kesimpulan kepada video. Ini adalah papan cerita ataupun storyboard yang terlibat. Terdapat lebih kurang 24 scene yang merangkumi 3 jenis kenderaan, iaitu kenderaan laut, kenderaan udara dan juga kenderaan darat. Setiap scene ini pembangun meletakkan durasi berapa masa yang diperlukan untuk setiap animasi. Kemudian terdapat deskripsi apa yang nama dan juga nama kenderaan. Animasi yang berlaku di setiap scene adalah kenderaan tersebut
bergerak. Okey, kemudian terdapat muzik and audio, rakaman suara dan juga teks, okey, yang berkaitan. Okey, ini scene seterusnya, kenderaan udara dan juga kenderaan laut. Okay, kemudian pada fasa produksi, adalah fasa pembangunan desain dan juga pembangunan objek ataupun watak yang dicipta. Okay. Terdapat beberapa teknik lah yang digunakan, iaitu modeling. Okay. Membangunkan model asas studi bagi setiap jenis kenderaan dengan memfokuskan pada bentuk yang berbeza, seperti setiap jenis kenderaan dapat dikenal pasti dengan mudah oleh pelajar. Texturing, menambahkan warna dan juga tekstur pada kenderaan yang terlibat. Okay. Projection character, menyusun perspektif watak dan kenderaan supaya ia kelihatan lebih konsisten dalam setiap scene. Objek utama mudah dikenali oleh pelajar. Kemudian backmap, itu menggunakan backmap untuk menyimpan elemen warna dan bayangan, membantu mengoptimumkan lagi prestasi animasi. Okay, kemudian rigging, membangunkan kerangka asas, watak dan juga kenderaan, diikuti dengan animating. Animating ialah menganimasikan pergerakan watak dan mana-mana kenderaan dengan kadar yang sesuai agar konsep move product dapat disampaikan dengan jelas. Okay, kemudian menggunakan lighting, menambah pencahayaan pada latar belakang projek utama dan objek utama, supaya para pelajar prasekolah menumpukan pada elemen-elemen yang penting pada setiap scene ataupun adegan. Kemudian last sekali adalah rendering. Okay, menjadikan video sementara untuk menyemak kualiti animasi dan memastikan pengendalian visual dan juga audio yang betul. Pasca produksi, yang terlibat adalah compositing and final render. Okay, dengan menggabungkan lapisan animasi, watak, latar belakang dalam komposisi yang teliti, ia dapat memastikan setiap visual kelihatan lebih harmoni dan juga mudah difahami dengan menggunakan kesan visual tambahan jika perlu untuk menekankan kenderaan, mengenal pasti kenderaan tertentu apabila ia disebut dengan dalam move product. Okay, pada final render pula, pembangun melakukan render akhir untuk memastikan bahawa video berkualiti dan juga sesuai untuk pembelajaran dan menyimpannya dalam format yang mudah untuk ditonton di platform pendidikan. Okay, ini antara yang terlibatlah pada fasa produksi dan juga praproduksi, iaitu penyuntingan latar belakang, background, and then masuk kepada penyuntingan animasi, kemudian penyuntingan audio, kemudian last akhir penyuntingan video akhir. Okay, hasil dapatan projek, pencarian dan juga pengenalpastian data-data move product Al-Markabat telah dilakukan melalui rujukan Kamus Bahasa Arab yang muktabar bagi memastikan ketepatan makna dan juga penggunaannya. Dan kamus seperti Dwi Bahasa Arab Melayu digunakan untuk mendapatkan makna yang tepat serta konteks penggunaan setiap perkataan berkaitan kenderaan. Selain itu, kamus Gloss Translate turut dirujuk bagi memastikan kesesuaian terjemahan dalam konteks pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Okay, kesimpulan daripada kajian ini adalah projek ini berjaya mereka bentuk dan juga membangunkan sebuah video animasi 2D sebagai bahan bantu mengajar untuk pembelajaran Mufradat Al-Markabat dalam bahasa Arab untuk pelajar prasekolah. Okay, pembangunan produk ini dilaksanakan secara sistematik melalui pendekatan reka bentuk dan juga pembangunan yang merangkumi fasa praproduksi, produksi dan juga pasca produksi. Hasil daripada pembangunan ini menunjukkan bahawa elemen multimedia seperti visual, audio dan juga animasi telah digabungkan secara berkesan bagi menyokong pembelajaran Mufradat yang lebih menarik dan juga bermakna. Penggunaan animasi 2D juga berpotensi membantu dan juga meningkatkan minat, tumpuan dan juga kefahaman pelajar prasekolah terhadap pembelajaran bahasa Arab, khususnya dalam penguasaan kosakata asas. Oleh itu, video animasi 2D yang dibangunkan ini boleh dijadikan sebagai bahan bantu mengajar alternatif yang relevan dan sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.